Salam sejahtera kepada Madam Sharmila Devi Manogaran. Saya Nazatul Umairah binti Abdul Malik daripada OUM Melaka bernombor matriks 9608150853820001. Subjek HBEC 3803 Perancangan dan Pengendalian Pendidikan Awal Kanak-kanak. Tujuan saya membuat pembentangan pada hari ini adalah untuk menerangkan kepentingan untuk meningkatkan kemahiran pedagogi dalam kalangan guru. Apakah itu pedagogi? Okey, saya akan menerangkan tentang definisi pedagogi. Perkataan pedagogi ini adalah berasal daripada bahasa Latin yang memberi maksud kaedah mengajar kanak-kanak. Seiring dengan masa kini, konsep pedagogi turut berkembang dan digunakan dalam konteks iaitu pengajaran di semua peringkat sekolah hingga ke peringkat universiti. Menurut Shafri 1997, beliau berpendapat pedagogi adalah satu prinsip dan kaedah pengajaran. Dengan kata tepat, pedagogi diartikan sebagai kemahiran mengajar yang digunakan oleh guru untuk mengajar, khususnya dalam suatu bidang untuk memastikan segi pengajaran dan pembelajaran bermakna. Jadi sebagai seorang guru, kita perlu memiliki ilmu pedagogi yang baik. Adakah pedagogi itu penting? Kenapa ia penting? Kenapa guru perlu memiliki kemahiran pedagogi? Adakah ia penting? Ya, ia sangat penting. Jadi dekat sini saya akan menerangkan kepentingan kemahiran pedagogi dalam kalangan guru. Antara kepentingan kemahiran pedagogi dalam kalangan guru, yang pertama ialah pengajaran yang berkesan. Kepentingannya adalah untuk memastikan kaedah pengajaran sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak dan menggunakan pendekatan berasaskan bermain untuk pembelajaran interaktif. Contohnya, kita boleh mengajak kanak-kanak bermain permainan berstruktur. Contohnya permainan Lego, permainan blok ataupun bermain plastisin bersama kanak-kanak. Okey, yang kedua, mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif. Kepentingannya adalah untuk menyediakan suasana kelas yang selamat, mesra dan menyeronokkan. Kemudian menggalakkan keyakinan diri dan minat belajar dalam kalangan kanak-kanak. Contohnya kita boleh mengajak kanak-kanak bermain kita guna kad imbasan yang bergambar ataupun kita boleh nyanyikan lagu ataupun kita boleh gunakan boneka bersama kanak-kanak supaya aktiviti itu nampak sangat menarik untuk kanak-kanak join, okey? Yang ketiga adalah meningkatkan profesionalisme guru. Kepentingannya adalah untuk membantu kita sebagai cikgu untuk menjadi lebih kompeten dan yakin dalam menjalankan tugas mereka. Okey. Dan juga untuk menggalakkan pembelajaran berterusan dan inovasi dalam teknik pengajaran. Jadi, bila kita dah ada pedagogi, kita dah ada kemahiran pedagogi, kita sebagai cikgu, kita dah yakin dah, kita boleh mengajar kanak-kanak ni dengan keadaan yang selesa, dengan yakin dan semangat sekali untuk mengajar kanak-kanak tersebut. Kepentingan yang keempat adalah menyokong perkembangan holistik kanak-kanak, iaitu menggalakkan perkembangan kognitif, emosi, sosial dan fizikal. Membantu kanak-kanak membina kemahiran komunikasi dan penyelesaian masalah. Contohnya, kita boleh buat aktiviti berkumpulan dalam satu bulatan bersama kanak-kanak dalam sesi bercerita. Okey, kita ajak kanak-kanak ni, kita buat dalam bulatan. Semua dengar cerita ni dan dalam masa yang sama kanak-kanak ni akan automatik cikgu saya ada cerita nak cerita ni. Jadi kat situ kita boleh nampak kanak-kanak ni boleh berkomunikasi, boleh bersosial bersama kawan-kawan dan yang ada di sekitar mereka. Yang kelima adalah mengadaptasi kaedah pengajaran mengikut keperluan individu. Kepentingannya adalah untuk mengenal pasti keunikan dan keperluan setiap kanak-kanak. Menggunakan strategi
pembelajaran yang berbeza mengikut tahap perkembangan murid. Jadi kat sini saya faham kanak-kanak ini tak semuanya sama dan tak semuanya normal. Okey, ada kanak-kanak ni dia hyperaktif. Ada kanak-kanak ni dia tidak aktif. Jadi yang tak aktif ni dia banyak duduk, termenung, tengok kawan-kawan. Okey, kalau yang kanak-kanak yang hyperaktif ni dia lebih suka join benda-benda yang cikgu ajak lah. Contoh, jom kita main role play. Okey, saya jadi murid, awak jadi cikgu. Okey, kat situ ada kanak-kanak ni dia suka buat role play, dia suka main yang benda yang lasak lah kat situ. Okey, dan yang keenam adalah menggalakkan hubungan baik dengan ibu bapa dan komuniti, iaitu membantu dalam komunikasi berkesan antara guru dan ibu bapa untuk menyokong pembelajaran anak-anak. Memastikan pendidikan kanak-kanak mendapat sokongan berterusan di rumah dan sekolah. Jadi, apabila kita dapat menggalakkan hubungan baik dengan ibu bapa ni, contohnya kita boleh guna satu komunikasi. Okey, contohnya sekarang ni dah moden. Okey, jadi banyak cikgu-cikgu menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi dengan parents. Okey, jadi parents ni dia akan tanya, okey teacher, hari ni ada di rumah apa? Anak saya buat apa? Jadi dekat situ teacher banyak memberitahu aktiviti kanak-kanak ni melalui WhatsApp. Jadi bila banyak perkembangan daripada teacher kepada parents ni, jadi kat situ akan menggalakkan hubungan baiklah antara guru dan juga ibu bapa. Pedagogi adalah satu proses di mana ia adalah langkah-langkah untuk mengajar atau kaedah pengajaran dan pembelajaran yang telah disarankan oleh beberapa tokoh. Tokoh yang pertama adalah model Robert Glaser. Beliau mengatakan dan berpendapat bahawa pedagogi adalah langkah atau kaedah pengajaran dan pembelajaran. Beliau juga berpendapat dalam model Robert Glaser ini mempunyai 4 komponen proses pengajaran dan pembelajaran, iaitu yang pertama objektif pengajaran. Beliau mengatakan objektif pengajaran ini ditentukan sesuai dengan pengetahuan sedia ada pelajar. Yang kedua, pengetahuan sedia ada. Okey, bagi Robert Glaser, perlu ambil tahu dan ambil maklum pengetahuan atau pengalaman lepas murid yang akan mana ia memudahkan pengajaran itu berjalan lancar. Yang ketiga, kaedah mengajar. Robert Glaser mengatakan dan berpendapat kaedah mengajar perlu dipilih berdasarkan objektif pengajaran dan pengetahuan sedia ada. Yang keempat, penilaian. Penilaian itu beliau mendapati perlu dijalankan ke atas segala proses pengajaran dengan tujuan untuk mengesan kelemahan supaya guru dapat membuat pengubahsuaian dalam proses pengajarannya untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran yang akan datang. Jadi, model Robert Glaser ini menekankan tindak balas pelajar, iaitu satu aspek penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, yang kedua, model Tabak. Okey, model Tabak ini beliau berpendapat pedagogi adalah satu penekanan penyusunan bahan pengajaran dalam satu sistem bersesuaian. Kedua, beliau juga mengutamakan penyusunan maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam model Tabak juga, beliau mempunyai 4 peringkat. Okey, 4 peringkat yang pertama adalah menyusun data. Menyusun data. Yang kedua, memerhati ciri-ciri persamaan dan perbezaan. Ketiga, menggolong dan mengelas fakta-fakta menjadi kategori. Yang keempat, mengaplikasi apa yang diperolehi. Begitu juga dengan model SIM.
Model SIM ini dibina berlandaskan bidang komunikasi iaitu interaksi antara guru, murid, objektif pengajaran dan isi pelajaran. Berbeza dengan model Robert Glaser tadi, model SIM hanya fokus kepada komunikasi atau interaksi antara guru dan murid supaya antara guru dan murid ini akan menimbulkan interaksi yang sihat dan suasana pengajaran tu selesa, selamat dan pembelajaran pun akan berkesan kepada kanak-kanak. Kesimpulan, secara keseluruhannya, kemahiran pedagogi yang kukuh dalam kalangan guru PAKK iaitu pendidikan awal kanak-kanak adalah kunci utama untuk memastikan pendidikan awal kanak-kanak ini berkualiti dan menyokong perkembangan mereka secara menyeluruh. Jadi intinya yang saya faham, setiap guru di seluruh Malaysia yang mana mengambil bahagian pendidikan awal kanak-kanak ini mesti dan wajib diambil dan mengambil kemahiran pedagogi ini, ilmu ya. Ilmu itu sangat penting untuk seorang guru memiliki kemahiran pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran kepada kanak-kanak yang seusia 4, 5 dan 6 tahun. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Madam Sharmila Devi Managaran. Saya undurkan diri dan salam sejahtera.